Kalau iterasi sebelum ini menjadi super trainer pilihan saya tahun 2024, tahun ini ia telah kembali dengan iterasi yang kedua yang nampak lebih menarik. Agak lambat saya review kali ini. Walau bagaimanapun, jom kita jangan buang masa. Sama-sama kita review Mizuno New Vista 2. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Kata dah tak nak review kan, tetapi ni dah macam back to back ni. 3 straight kasut kita review setiap minggu. Tetapi apa salahnya sebab kasut ni juga kasut yang dinanti-nantikan oleh saya dan ramai di luar sana. Sebab New Vista 1, dia punya abang sulung dia, adalah kasut super trainer terbaik pilihan saya tahun 2024. Dan kini tibalah giliran dia keluar iterasi keduanya tahun ini. Saya rasa dah 3 bulan lebih dia keluar kasut ni. Terlambat sikit review, tak ada masalah. Give it up tu Mizuno New Vista 2. Ini memang favourite saya lah. Ini rasa mileage dah tinggi gila. Teruk saya lanyak. Sebab apa tau saya lanyak? Sebab saya pakai hampir setiap hari. Saya happy gila dengan kasut ni. Dan anda dah tahu review saya sebelum ni. Dan dikeluarkan Mizuno New Vista 2. Ada banyak perbezaan ke? Ada major upgrading ke? Anda kena tonton sampai habis video yang sangat-sangat menarik kali ini. Tetapi macam biasa, bagi siapa-siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, bak kata sahabat saya dari Felda LB Johnson, Labu Jaya. Ada dekat Negeri Sembilan je kat belakang ni, kat Seremban. Don't wait long. Subscribe. Yeza and thank you. 16 paranoia-filled days later. Antara ciri-ciri utama ramai orang suka New Vista 1 dan maybe New Vista 2 ni adalah dia punya cushion. Dia kasut-kasut ni digunakan untuk long run, untuk race pun saya dah gunakan untuk race, untuk daily trainer, untuk easy. Sebab keselesaan dia. Kasut Mizuno New Vista ni sangat selesa. Kemudian dia punya plush dia punya midsole ni, Mizuno Energy Next ni sangat-sangat plush, sangat-sangat comfort, sangat-sangat lembut. Lutut, kaki, peha, betis anda akan berterima kasih kepada midsole ni setelah workout yang panjang atau long run yang panjang. Dia menyelamatkan daripada soreness yang amat. Tambahan pula, dia tak ada carbon plate, dia ada fiberglass plate. Okay? Tapi macam mana anda nak beli? Ni saya bagi tips. Harga kasut ni retail dia RM819. Lebih kurang harga New Vista 1 ni. Tetapi anda pergi je tengok dekat website ataupun pergi dekat Faiz Japan Pro Shop. Faiz Japan Shop. Saya pernah buat video dengan dia, pernah pergi terjah dia punya shop dia dekat Cyberjaya dengan nak buka kedai baru. Okey, harga dia saya tengok itu hari 600 lebih. Tetapi hari ni sementara saya nak rakam video ni, ternampak dia ada bagi diskaun lagi. Berapa tu saya tak sempat confirmkan kat sini. Anda pergi tengok aja. Link saya letak kat bawah ni. Gila-gila murah. Okey, jadi jangan tengok harga 800. Kalau harga memang diskaun tu, jangan fikir panjang beli. Tetapi walaupun fikir-fikir panjang, anda kena tonton sampai habis. Jangan anda keluar sekarang pergi beli. Okey, jadi kita nak tengok apakah perbezaan yang ketara. Setakat ni stack height dia sama, 44.5 mm, drop 836.5 mm. Sama. Tapi dari segi kelebaran dia, kelebaran dia ada beza sikit, tak berapa ketara. Yang ni 11.6, 11.8. Yang ni dia dah besar sikit. Maknanya dia punya tumit ni dia dah lebarkan sikit. Dan dia punya tengah-tengah ni dia dah makin straightkan sikit. Maknanya dia lebih lebar lah. Lebih lebar dan dalam masa sama lebih stabil. Okay, alang-alang kita tengok bawah ni. Sebab anda dah ternampak bawah ni. Dulu, dia punya cut out dia besar gedabak macam ni. Jadi, kalau siapa yang lari jauh dan laju sikit, anda akan rasa yang ketara. Bila cut out tu dia buat dua dan terlalu lebar, tujuan tu dia nak bagi kestabilan tau. Tetapi kalau terlalu lebar, dia akan maybe jadi offset atau sebaliknya. Tapi kali ini dia smart. Mungkin dia dah kaji. Dia kecilkan sikit cut out tu. Dan ada longkang kecil tengah kat sini. Makanya apa yang ada dekat sini akan lebih stabil dengan desain reka bentuk yang macam ni. Tapi yang ni confirm batu susah nak terselit pasal longkang dia besar. Ada setengah-setengah tu dikecil-kecil. Batu boleh terselit. Kecuali batu yang terlalu besar lah. Color yang saya dapat ni memang merecik. Dia ada pro dengan cons. Kalau biru ni masa saya dapat, masa untuk last year tema apa, memang mantul. Permainan biru dia memang kena ada tokoi sikit, ada biru gelap sikit. Kali ni dia bagi color off-white.
Bukan putih tetapi dia ada elemen anda tengok dekat logo Mizuno ni macam heat press yang high quality ni macam mengecun punya elemen. Color pink dengan orange, Allah. First saya tengok Vaporfly 3 main pink dengan orange tu dah win. Pandai dia guna lebih kurang sama tona pink orange ni, memang color yang paling kena. Bila nak buat baju pink dengan orange Mizuno, boleh saya beli nanti. Kemudian keseluruhan dia ada logo Mizuno kat sini, elemen macam mengecun. Mengecun maknanya kasut yang meriah tetapi yang selebihnya semua warna putih. Jadi bila sebut apa material dia, saya rasa lebih kurang sama. Dia jenis yang macam stokin punya type. Dia tak ada heel counter yang normal, dia tak ada padding langsung kat sini. Mula-mula saya rasa agak cuak sikit bila tak ada padding ni, takut dia lari. Tapi sebenarnya dia dah pandai design, dia super elastik. Dia masuk pegang, ada pull tab dua-dua ni, masukkan kaki anda, dia terus cengkam, dia lock cantik. Okay, dan dia tak ada tang. Dia tak ada tang, kemudian ada wire type kat sini untuk dia punya dekat eyelet dia. Buat style-style memang sama, lebih kurang saya rasa sama. Tetapi yang satu je saya tak suka, dia tak ada runner's knot punya eyelet. Nampak ada runner's knot tapi anda tak boleh ikat runner's knot. Dia buat dua lubang ni. Sebab apa? Daripada sini ke sini dia tak ada lubang nak masuk. Jadi saya tak boleh buat runner's knot. Kesudahannya bila saya nak pakai, saya terpaksa ikat kuat-kuat, double, semua ikatan saya dijadikan double. Nasib baik tali memang high quality punya, super elastik, memang material yang baik. Tetapi saya ada dua perspektif lah. Satu, saya rasa ada masalah. Tapi sebab fitting dia cantik, senak dia cantik. Sebab material dia new piece engineer knit woven type sangat elastik, sangat breathable. Ini memang nampak premium lah. Okay, so dia pandai dia main material dengan susun atur. Jadi anda tak perlu risau walaupun saya ada rasa macam skeptical sikit. So janji anda pakai stok yang betul, sizing yang betul, fitting dia memang cun-melecun, memang sangat selesa, macam pakai stokin yang sangat high quality. Kemudian detailing dia pun saya appreciate. Cuma tang warna off-white ni bila dah pakai baru anda perasan, tengok dia punya kotor ni, alamak. Itulah saya ni macam kasut macam nak buat tidur. Dah pakai saya tetap nak cuci sebab saya terus taruh kat rak. Ini susah sikit. Tadi saya berlari dekat stadium lecak hujan, tak hilang ni, tapi color dia putih. Tapi sebabkan lain-lain adunan, memang win dia punya apa dia. Kemudian dia punya midsole dia pun lebih kurang sama je. Midsole dia Energy Next EVA. Saya suspek super critical. Kalau EVA anda tak akan dapat material macam ni tau. Centernya flush, tapi dia durable. Sebab apa durable? Saya dah test ni banyak. Walaupun dah banyak saya pakai, still rasa dia punya flushness tu, karakter getah dia tak hilang. Dan saya yakin ini pun lebih kurang sama. Dia pakai dua layer, dia embeddedkan tengah-tengah ni, material yang sama dengan fiberglass. Okey, apa perbezaan fiberglass dengan carbon plate? Pertamanya carbon plate tu dia besi. Yang ni dia plastik. Besi ni ketahanan dia lebih dan kelantunan dia lebih. Plastik ni pula dia punya kelantunan dia tak ada sebab besi anda boleh bengkok. Plastik ni kalau tak kena gaya boleh patah. Okey, tetapi tujuan dia saya rasa dia bukan fokus terlalu kepada propulsiveness. Dia lebih nak stability dan dia tak nak pakai besi. Sebab besi ni tak semua orang sesuai pakai. Dia akan cepat stiff, dia akan cepat makan anda punya getah ni. Jadi dia taruh plastik lembut sikit. So dia lebih elastik dengan cara yang tak keterlaluan macam besi. Okey, sebab dia bukan kasut terlalu performance tapi boleh guna untuk performance. Kita buat band test ni. Nampak tak dia pergi? Kadar kelantunan tu bila dia tenang balik tu 6.5, 7 saya boleh bagi. Kalau yang tinggi-tinggi tu macam Pro 4, Alphafly 9, 10 saya tak boleh pun nampak ni. Sebab bila anda lari tekan balik, still ada energy return yang sangat-sangat baik untuk efisiensi larian anda. Kemudian kita buat durometer test. Buat 27.5, 29, 30. Macam firm tapi kat sini lembut. Sekali lagi 29, konsisten 30. Dia nak pergi ke firm tapi still kategori yang soft. Okey. Kita counter check ni. Yang lama punya ni. Just nak check je. 25.5. 32. Lebih kurang sama. Yes, lebih kurang sama. Saya perasan bawah ni dah macam keras sikit. Kemudian anda tengok dia punya geometri. Dia punya geometri dan rocker dia smooth speed assist. Okey. Dia dah ubah dah. Sini saya nampak lebih stabil. Nampak lebih agresif. Tetapi dalam masa yang sama, saya rasa rubber dia dah makin lebih daripada sini. Saya rasakan dia punya foam dah lebih. Sebab terus terang dia tak banyak beza. Tapi kalau
Anda tengok, ini 284. Yang ni 291 gram. Dia naik dalam 6-7 gram. So, bila saya tengok betul-betul perhatikan, memang foam dia, geometri dia dah buat untuk memberi lebih kestabilan. Tetapi dari segi lari, ni lari punya experience bila saya start lari first time, sebab semua saya lari easy, hari ni baru saya dapat cilok sikit buat speed work. Saya try nak ingat muscle memory dengan kasut ni. Pasal kasut ni saya dah pakai dalam pelbagai jenis larian. Ia sangat plush. Dia kurang snappy, tetapi dia punya ride tu sangat-sangat smooth. Itu larian yang slow, enjoy. Larian laju pun enjoy. Tetapi dia bukan larian lajunya eksplosif. Macam kasut-kasut carbon plate yang betul-betul agresif kan. Dia untuk larian tempo, maybe pace 6, pace 6.2, 6.3 untuk larian tempo Kalau easy 7-8 pun still okay lagi. Pace 7-8 pun still okay lagi. Pasal kasut ni pertama-tamanya, dia memang tinggi stack height dia. Bila tinggi stack height ni masalah dia kasut akan berat. Bila kasut berat, kena pula foam yang tak berapa seronok, anda akan rasa sengsara. Tetapi ini sebaliknya. Begitu juga dengan Neo Vista 1. Okay, dari segi keseluruhan kasut ni, terus terang saya cakap, antara Neo Vista 1 dengan 2 ni, saya rasa ini lebih baik sedikit dari sudut protection, iaitu midsole dia. Walaupun berat dia naik dalam 7, tapi tak berapa ketara. Tapi dari segi colorway dia dah makin banyak yang lawa-lawa. Ada yang kata purple putih tu. Okay, sebab anda susah nak cari Neo Vista 1 ni. Itu hari ada yang dia buat sebelah biru, sebelah merah tu pun cun. Dan Mizuno ni, dari segi design dan segi keseluruhan, sentiasa dia nak nampak lain pada yang lain. So, anda tengok yang ni. So, keseluruhannya, kasut ni, apa yang saya suka? Pertama, saya still suka foam dia. Foam sangat enjoy. Foam yang sangat menenangkan kaki. Walaupun dengan effort yang lebih sikit. Foam yang sangat fun. Kemudian, apa yang saya suka fitting dia sangat selesa. Pakai lama-lama pun memang sangat selesa. Dan lain-lain saya suka unsur-unsur elemen kestabilan dia. Apa yang saya tak suka? Pertamanya, warna putih ni rupanya tak sesuai dengan saya lah. Jenis orang tak boleh tengok auto ni jangan pakai putih sangat. Okay, walaupun dia off-white. Kemudian, saya still tak berapa gemar dia punya style stokin ni. Sebab, bukan sebab style stokin ni masalah. Bila dia buat macam ni, saya tak boleh ikat yang runner's knot yang sempurna. Okay, jadi kalau Mizuno nak kekalkan macam ni, tolonglah adjustkan supaya boleh masuk ke dalam ni. Dia keluar balik, maknanya tambah lagi satu lubang je. Okay? Dah boleh buat runner's knot supaya saya tight lebih cepat. Walaupun konsep dia sebenarnya, dia tak perlu runner's knot pun pakai dah selesa. Okay, tetapi saya rasa macam dah terbiasa kasut-kasut konvensional yang lain. Okay, lain-lain kasut ini sangat-sangat menarik. Kasut ini maybe akan jadi kasut daily trainer dalam saya punya rotation. Dan akan menjadi favourite saya sebagaimana Neo Vista 1. Okay, terima kasih kepada anda yang sudi tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen. Siapa yang dah beli, siapa yang nak beli. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe. Sebarkan kebaikan. Keep it in. Keep running. Assalam.